Internet boleh menjadi sumber hiburan yang tidak berkesudahan. Terima kasih kepada platform seperti YouTube dan TikTok. Beberapa video yang dimuatnai oleh pengguna menjadi tular dalam beberapa minit. Tetapi ada antara muatnai ini yang menyembunyikan kisah gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang sehingga kebenaran didedahkan kemudian. Nombor 10. Britney Spears telah menjadi ikon muzik pop sejak pelancaran album sulungnya Baby One More Time pada tahun 1999. Sejak itu, dia telah mendapat pengikut yang ramai walaupun kadang-kadang bergelut dengan kesihatan mentalnya dan ada peminat yang kekal lebih setia berbanding yang lain. Pada tahun 2007, Cara Cunningham yang berumur 19 tahun yang dilahirkan sebagai Christopher Cunningham telah membuktikan perkara itu. Dia merupakan salah seorang peminat paling setia Britney apabila dia memuat naik sebuah video ke YouTube di mana dia mengecam media dan orang ramai kerana mengkritik pilihan hidup penyanyi itu. Dalam beberapa hari sahaja, video tersebut yang bertajuk Leave Britney Alone telah menjadi tular dan wajah Cara dikenali di seluruh dunia. Pada masa ini, Spears sedang menghadapi krisis kesihatan mental yang serius dan mendapat liputan meluas di media, menyebabkan ramai orang mengkritik tingkah lakunya tanpa benar-benar memahami apa yang sedang berlaku. Pada masa itu, Spears sedang menghadapi kehilangan ibu saudaranya, Sandra Covington, yang sangat rapat dengannya. Beliau kemudian menyatakan bahawa pemergian Sandra telah menyebabkan beliau mengalami kesedihan yang amat mendalam dan menjadi pencetus kepada keruntuhan mentalnya. Untuk mengatasi kesedihannya, beliau mula menggunakan bahan terlarang dan apabila beliau sedar bahawa beliau memerlukan bantuan, Spears telah mendaftar dirinya ke sebuah pusat pemulihan. Oleh kerana masalah beliau disiarkan kepada dunia oleh media, beliau juga terpaksa berdepan dengan gangguan berterusan daripada paparazzi dan tekanan itu mula memberi kesan kepada dirinya. Tidak lama selepas beliau selesai menjalani rawatan di pusat pemulihan, beliau masuk ke sebuah salon di California dan terkenal kerana mencukur habis rambutnya, menyebabkan sensasi media yang masih diperkatakan hingga hari ini dan mendedahkan betapa mendalamnya kesedihan beliau. Pada masa ini, beliau juga terlibat dalam pertikaian hak penjagaan yang sengit dengan bekas suaminya, Kevin Federline. Dan yang lebih memburukkan keadaan, beliau akhirnya kehilangan hak penjagaan terhadap 2 orang anak lelakinya yang seterusnya memburukkan lagi kesihatan mental beliau yang semakin merosot. Dalam satu insiden, beliau memukul kereta paparazzi dengan payung dan kemudian mengakui bahawa itu adalah salah satu detik paling rendah dalam hidupnya. Walaupun semua ini berlaku, beliau tetap menulis muzik dan mengeluarkan album Blackout yang dianggap oleh ramai peminat muzik pop sebagai kitab suci muzik pop. Seperti yang sering berlaku, ramai orang terus mengkritik Spears yang membawa kepada keputusan Cara untuk merakam dan memuat naik videonya ke YouTube. Dalam rakaman itu, dia kelihatan menangis dan menyatakan bahawa orang ramai perlu ingat bahawa Britney adalah seorang manusia, bukan sekadar selebriti untuk dipersendakan. Dalam satu detik yang sangat emosional dalam video itu, dia menerangkan apa yang Spears sedang lalui dan mendakwa bahawa peminatnya hanya mahukan lebih lagi daripada penyanyi itu sambil mengkritik pilihan hidupnya. Dia kemudian berulang kali menjerit ke arah kamera supaya orang ramai membiarkan dia sendiri yang akhirnya menjadi tajuk video tersebut. Cara kemudian menyatakan bahawa sesiapa yang mempunyai masalah dengan Spears perlu berdepan dengannya. Kebanyakan orang menganggap video itu memalukan atau terlalu dramatik. Tetapi, beberapa kiriman telah muncul dalam talian di mana penulis mengakui bahawa mereka silap mengkritik penyanyi itu dan mungkin Cara memang betul sejak awal lagi. Video itu mendapat sehingga 2 juta tontonan dalam masa hanya 24 jam dan Cara malah dijemput untuk muncul di beberapa rancangan televisyen di Amerika Syarikat. Ia dianggap sebagai salah satu video tular yang pertama dan sejak itu, Cara terus menyebarkan mesejnya supaya jangan biarkan pembenci menjatuhkan semangat anda. Nombor 9. Selam scuba diamalkan oleh jutaan orang di seluruh dunia dan ia dianggap sebagai hobi yang santai serta memberi banyak pengetahuan di mana penyelam dapat melihat ikan eksotik, makhluk laut yang pelik dan ada juga yang berjaya menangkap sesuatu untuk makan malam semasa mereka berada di sana. Michael Packer yang berumur 57 tahun, seorang penyelam scuba dari Cape Cod, Massachusetts, melakukan perkara itu pada suatu hari pada tahun 2021 apabila dia memutuskan untuk menyelam mencari udang galah. Tetapi pada penghujung hari itu, dia tidak percaya bahawa dia berjaya keluar dari air dengan selamat. Michael dilahirkan di New Jersey
Tetapi, dia berpindah ke Cape Cod bersama ibunya ketika dia masih muda. Di sana, dia sangat gemar memancing dan menyelam scuba. Setiap kali dia berjaya menangkap beberapa ekor udang kara, dia akan menjualnya kepada pelanggan komersial. Tetapi kadang-kadang, dia akan menyimpan beberapa ekor untuk dinikmati oleh rakan-rakan dan keluarganya. Secara umumnya, Michael menjalani kehidupan yang tenang di tepi laut. Tetapi pada tahun 2021, Michael terselamat daripada pengalaman ngeri pertama daripada 2 kejadian yang boleh sahaja meragut nyawanya. Semasa insiden tahun 2021 itu, Michael berada di atas sebuah pesawat bersama 5 orang lain yang sedang dalam perjalanan dari San Jose ke Puerto Jimenez apabila pesawat itu mengalami masalah enjin. Pesawat itu terhempas di kawasan terpencil dan mengambil masa beberapa jam untuk pasukan penyelamat sampai kepada mereka. Dia mengalami beberapa kecederaan pada muka dan anggota badan. Tetapi selepas menerima rawatan di hospital selama beberapa minggu, dia pulih sepenuhnya. Dia memberitahu keluarganya bahawa dia tidak percaya dia dapat keluar dari nahas itu dengan selamat dan jika pasukan penyelamat tidak tiba pada masa itu, kemungkinan besar dia tidak akan pulang ke rumah dengan selamat. Dia teringat bagaimana ketika berumur 15 tahun, bot nelayannya mula hanyut ke laut. Dia memutuskan untuk berenang mengejarnya dan dengan cepat hilang arah disebabkan oleh jarak penglihatan yang terhad. Akhirnya dia ditemui tetapi bernasib baik kerana masih hidup. Itu adalah yang pertama daripada pengalaman menakutkannya. Yang terbaru berlaku pada tahun 2021 ketika dia menyelam untuk menangkap udang kara seperti kebiasaannya. Selepas terjun ke dalam air di Cape Cod, dia mula berenang di dasar laut untuk mengutip udang kara. Tetapi kemudian, sesuatu yang sukar dibayangkan telah berlaku. Pada mulanya, Michael langsung tidak tahu apa yang sedang berlaku apabila dia tiba-tiba diselubungi kegelapan dan merasakan sesuatu menolaknya dari belakang. Ketika itulah dia sedar bahawa dia telah berada di dalam mulut ikan paus bungkuk dan dia dapat merasakan ikan paus itu menekannya dengan otot-otot di dalam mulutnya. Dia pasti bahawa dia tidak akan dapat keluar hidup-hidup dan untuk setengah minit berikutnya, dia langsung tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk melepaskan diri. Nasib baik, ikan paus itu tidak berniat untuk mencederakan Michael dan ia membuka mulutnya sambil menghayunkan kepalanya ke kiri dan kanan. Ini menyebabkan Michael terjatuh keluar dan rakannya, Josiah Mayo, yang menyaksikan keseluruhan kejadian itu menghubungi pihak berkuasa. Temu bual Michael dengan sebuah program televisyen terkemuka Australia dengan cepat menjadi tular. Tetapi ramai orang ragu-ragu dengan dakwaannya sehinggalah saksi-saksi mengesahkan ceritanya. Ramai orang merasakan bahawa dia pasti akan cedera parah jika dia benar-benar telah ditelan oleh seekor paus. Tetapi Michael dengan pantas menjelaskan bahawa tekak seekor paus terlalu kecil untuk menelan seorang manusia. Dan dia memperjelaskan bahawa dia hanya terperangkap di dalam mulutnya, bukan di dalam perutnya. Michael mengambil kejadian itu dengan tenang. Dan hari ini, dia terus menyelam untuk menangkap udang galah kerana dia enggan membiarkan peristiwa itu menghalangnya daripada melakukan apa yang dia cintai. Nombor 8. Kebanyakan daripada kita pernah bermimpi untuk menemui sejumlah besar wang atau secara kebetulan menjumpai mesin ATM yang mengeluarkan wang tunai dalam jumlah yang banyak. Walaupun ini satu pemikiran yang menagik, tidak semua orang sedar bahawa menyimpan wang ini boleh menyebabkan mereka menghadapi banyak masalah seperti yang dibuktikan oleh kes seorang wanita berumur 39 tahun bernama Senya Filippo. Kejadian itu berlaku pada Januari 2024 apabila seorang jurutera elektrik bersara berumur 78 tahun, Andrew Chase Sitbong, memutuskan untuk memindahkan simpanan hidupnya dari akaun Barclays Bank di UK ke akaun Westpac miliknya di Auckland, New Zealand. Malangnya, Andrew menggunakan komputer lama yang mempunyai papan kekunci melekit dan semasa memasukkan nombor akaun bank barunya, dia terlepas untuk menaip salah satu nombor. Lebih malang lagi, nombor yang salah itu sebenarnya milik Senya. Jadi wang tersebut telah dipindahkan ke akaunnya. Yang mengejutkan Senya dan suaminya Alexander, mereka menyedari bahawa sejumlah $158,000 telah dimasukkan ke dalam akaunnya dan mereka memutuskan untuk menyimpannya. Mereka kemudiannya mendakwa bahawa mereka percaya wang itu adalah hasil kemenangan daripada perjudian dalam talian mereka tetapi turut mengakui bahawa mereka tidak pernah berusaha untuk mengesahkan teori mereka itu. Mereka percaya bahawa ia adalah satu rahmat daripada Tuhan, tetapi dalam minggu-minggu berikutnya, mereka segera menyedari bahawa ini adalah kebalikan daripada satu rahmat. Seorang hakim kemudiannya menyatakan bahawa beliau tidak mempercayai versi kejadian ini kerana apa yang pasangan itu lakukan selepas itu.
Mereka dengan cepat memindahkan sebahagian besar wang itu ke akaun bank lain dan kemudian mereka mula berbelanja. Mereka menghantar $20,000 kepada keluarga mereka di Samoa, membayar beberapa bil mereka dan kemudian membeli sebuah kenderaan baharu selepas melangsaikan baki hutang kereta sedia ada mereka. Apabila kebenaran kejadian itu terbongkar, Senya dan Alexander berhujah bahawa nama mereka tidak sepatutnya didedahkan kepada umum kerana mereka mungkin akan dimalukan oleh gereja atau komuniti mereka. Tetapi, hakim yang mengendalikan kes tersebut tidak bersetuju kerana ia dianggap sebagai jenayah sederhana hingga serius dan beliau menolak untuk memberikan perintah larangan penyiaran. Andrew juga menuntut agar nama mereka didedahkan kerana beliau yakin bahawa pasangan itu memang tahu wang tersebut bukan milik mereka yang sah. Beliau menunjukkan bahawa Senya pasti tahu bahawa deposit itu dibuat daripada akaun bank Barclays dan bukannya daripada laman perjudian dalam talian. Selepas mereka ditangkap, hakim menegaskan bahawa pasangan itu memindahkan sebahagian besar wang tersebut ke akaun lain dalam masa beberapa jam yang beliau dapati mencurigakan. Alexander dan Senya kemudian memfailkan permohonan untuk pembebasan mereka tanpa sabitan. Tetapi hakim menolak rayuan itu kerana mereka perlu menanggung akibat daripada tindakan mereka walaupun hakikatnya Andrew yang membuat kesilapan pada mulanya. Senya didakwa atas kesalahan mencuri manakala Alexander didakwa kerana menerima wang curi sebanyak $64,000. Mereka berdua mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman tahanan komuniti selama 6 bulan. Pada mulanya mereka berdepan hukuman penjara 2 tahun, tetapi disebabkan pengakuan bersalah mereka, hukuman yang diterima lebih ringan. Bank hanya berjaya mendapatkan semula $28,000 daripada wang Andrew, tetapi memberi jaminan kepadanya bahawa baki selebihnya akan dipulangkan ke akaun banknya. Satu temu bual dengan Andrew cepat menjadi tular. Dan ramai penonton berasa marah terhadap Senya dan Alexander kerana mereka percaya pasangan itu telah bertindak secara jenayah dan sepatutnya dipenjarakan atas perbuatan menipu mereka. Semua wang tunai yang hilang akhirnya telah dimasukkan semula ke dalam akaun Andrew bersama dengan bayaran ihsan sebanyak £500 daripada bank Barclays. Nombor 7. Kebanyakan video tular hanya berlegar di internet selama beberapa bulan dan kemudian hilang begitu sahaja. Tetapi dalam beberapa keadaan yang jarang berlaku, ia membawa rezeki besar kepada bintang video tersebut seperti yang berlaku kepada warga Pakistan Shahid Nazir, bintang video One Pound Fish yang tular pada tahun 2012. Video tersebut yang dimuat naik ke YouTube oleh seorang pengguna bernama Colin Miller memaparkan Nazir yang berumur 31 tahun digerai ikannya di East London sebelum perlawanan bola sepak antara Reading dan West Ham pada 31 Mac tahun itu. Dalam keterangan video itu, dinyatakan bahawa Nazir adalah legenda tempatan kerana beliau menjadi terkenal dengan gerai pasar ikannya dan hakikat bahawa beliau menghiburkan semua orang yang lalu di hadapannya semasa beliau menjual ikan. Rakaman itu menunjukkan Nazir berbual dengan beberapa penduduk tempatan apabila Miller memintanya menyanyikan lagu ikannya. Beberapa orang dapat dilihat bergambar bersama beliau dan jelas bahawa beliau sangat dihormati di kawasan itu. Beliau kemudian mula menyanyi dengan lirik, "Mari puan-puan, 1 pound ikan, lihatlah, sangat-sangat bagus, sangat murah, 1 pound ikan." Video itu menjadi tular dan beberapa orang mula membandingkan Nazir dengan PSY, penyanyi lagu terkenal Gangnam Style. Nazir baru sahaja berada di London selama setahun apabila video itu menjadi tular dan dia memutuskan untuk memanfaatkan sepenuhnya kemasyhuran barunya itu. Dia mencipta sebuah video muzik untuk mengiringi lagu itu dan ia juga menjadi tular, menerima jutaan tontonan dalam masa beberapa hari sahaja. Apa yang berlaku selepas itu terasa begitu pantas dan huru-hara bagi Nazir. Dia ditawarkan kontrak rakaman oleh Warner Brothers dan lagu itu telah tersedia di iTunes di UK. Dan semasa temu bual, dia menjelaskan bahawa dia mencipta lagu itu kerana dia tidak suka menjerit di tempat awam. Bosnya telah mengarahkannya untuk menjerit bagi menarik perhatian pelanggan berpotensi. Tetapi, Nazir berasa tidak selesa dengan idea itu dan sebaliknya, mengimprovisasikan melodi yang kini terkenal bersama liriknya. Itu berjaya dan tidak lama kemudian, gerai ikan tersebut menjadi kegemaran penduduk tempatan. Malah, mereka enggan membeli apa-apa kecuali jika dia menyanyikan lagunya. Dan apabila rakaman itu dimuat naik ke YouTube, dia dengan cepat menjadi terkenal. Menjelang akhir tahun itu, One Pound Fish bersaing untuk kedudukan nombor 1 carta Christmas bersama dengan pemenang pertandingan X Factor tahun itu. Lagu itu akhirnya berada di tempat keempat
dan penyanyi Timbaland mengeluarkan versi nyanyian semula. Nazir pulang ke Pakistan pada Disember tahun itu dan disambut oleh sekumpulan peminat yang menunggunya di lapangan terbang untuk mengalungkan kalungan bunga di lehernya sebagai tanda kagum. Dia telah menemui kemasyhuran, tetapi kegemilangannya tidak akan bertahan lama. Semasa masih di Pakistan, terbongkar bahawa dia telah menandatangani cek bernilai 6.6 juta sebelum meninggalkan negara itu, tetapi cek tersebut telah ditolak. Oleh itu, dia telah ditangkap dan didakwa atas tuduhan penipuan selepas jenayah itu dilaporkan di Lahore oleh sebuah syarikat pajakan swasta. Syarikat pengangkutannya, Rajput Goods Transport, bersetuju untuk membayar balik wang tersebut secara ansuran, tetapi gagal berbuat demikian dan dia juga gagal hadir ke perbicaraan seterusnya. Waran tangkap terhadapnya telah dikeluarkan dan dia telah dibebaskan dengan jaminan selepas dia memberi jaminan kepada mahkamah bahawa dia akan membayar hutangnya. Nazir telah dinafikan kemasukan semula ke UK dan kerjaya muziknya berakhir. Hari ini, Nazir terus tinggal di Pakistan bersama keluarganya dan sekali-sekala dia memuat naik lagu ke akaun TikToknya. Nombor 6, secara ironinya, penyanyi dan penulis lagu Robin Thicke paling dikenali dengan lagu hitnya Blurred Lines. Tetapi lagu viral yang sama itulah yang menyebabkan dia bermasalah dengan undang-undang dan akhirnya menelan belanja berjuta-juta dolar. Thicke dilahirkan di Los Angeles pada tahun 1977 kepada dua pelakon terkenal, Gloria Loring yang pernah muncul dalam opera sabun Days of Our Lives dan Alan Thicke yang dikenali kerana muncul dalam sitcom Growing Pains. Semasa dia masih muda, dia muncul dalam beberapa rancangan televisyen termasuk The Wonder Years, The New Lassie, Just the 10 of Us serta Growing Pains. Tetapi dia memutuskan untuk mengejar kerjaya sebagai pemuzik dan mendapat sokongan penuh daripada keluarganya. Dia dan bapanya bekerjasama untuk menulis beberapa lagu pertamanya, tetapi bapanya juga mahu dia menamatkan sekolah menengah sebelum mengeluarkan album pertamanya bersama kumpulan vokalnya As One. Dia enggan membayar untuk rakaman demo, tetapi bayaran itu telah dibuat oleh bapa saudara ahli kumpulan yang lain. Tidak lama kemudian, Thicke telah menandatangani kontrak dengan syarikat produksi penyanyi R&B Brian McKnight dan selepas itu dia bertemu dengan Jimmy Iovine yang membantunya mendapatkan kontrak rakaman dengan Interscope Records. Dia baru berumur 16 tahun pada masa itu dan pada tahun berikutnya, Thicke meninggalkan rumah untuk mengejar impiannya. Pada mulanya, dia bekerja sebagai penerbit dan penulis lagu bukannya sebagai artis dan menulis lagu When You Put Your Hands On Me yang dimasukkan dalam album debut Christina Aguilera yang menggunakan namanya sendiri. Pada tahun 1999, Thicke mula memberi tumpuan kepada muziknya sendiri dan dia mula menyimpan wang untuk merakam album debutnya. Tetapi kemudian, dia telah menandatangani kontrak dengan Interscope Records untuk kali kedua. Single debutnya, When I Get You Alone, dicipta menggunakan sampel daripada muzik Walter Murphy dan video muziknya mendapat sedikit kejayaan. Lagu tersebut mendapat sambutan yang lebih baik di negara seperti Australia dan Itali, tetapi Thicke gagal memberikan impak yang besar di Amerika Syarikat. Pada tahun 2003, album debutnya, A Beautiful World, telah dikeluarkan, tetapi sekali lagi gagal menarik perhatian. Walaupun album itu tidak mencapai jangkaan syarikat rakaman, Thicke mula menerima tawaran daripada artis-artis berjaya yang ingin berkolaborasi dengannya. Ini termasuklah Mary J. Blige, Usher dan Lil Wayne. Syarikat rakaman tidak kagum dengan jualan albumnya, jadi album keduanya telah ditangguhkan beberapa kali. Dia kemudian menandatangani kontrak dengan label Star Trek dan mengeluarkan single Wanna Love You Girl yang mendapat sedikit kejayaan di UK. Album itu dikeluarkan pada tahun berikutnya dan lagunya Lost Without You menjadi lagu pertamanya yang berjaya, mencapai nombor 14 di carta Billboard Hot 100. Kerjayanya mengalami pasang surut pada tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 2013, dia mengeluarkan album Blurred Lines. Lagu utama itu menerima lebih daripada 1 juta tontonan di Vivo dalam hanya beberapa hari dan Thicke pasti percaya bahawa dia akhirnya telah mencapai impiannya. Tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama apabila dia dimaklumkan bahawa dia sedang disaman kerana pelanggaran hak cipta. Hampir serta-merta selepas lagu itu dikeluarkan, penonton mula menunjukkan bahawa sebahagian besar muzik itu diambil terus daripada lagu Marvin Gaye, Got to Give It Up. Ia merupakan lagu paling popular Thicke pada masa itu dan ia memberinya lebih daripada $5 juta. Dia memfailkan saman untuk membuktikan bahawa dia tidak menggunakan muzik Gaye dan keluarga Gaye memfailkan saman balas. Perkara itu memuncak pada tahun 2015 dan Thicke telah diarahkan untuk membayar $7.4 juta kerana pelanggaran hak cipta. Tetapi
Jumlah itu kemudiannya dikurangkan kepada 50 juta untuk dibayar oleh Tick dan Pharrell Williams, penerbitnya. Mereka berdua membuat rayuan terhadap keputusan itu, tetapi ia dikekalkan. Dan sehingga hari ini, Tick masih gagal mengulangi kejayaan lagu ini dengan menggunakan bahan yang ditulisnya sendiri. Nombor 5. Kita semua suka apabila meme baru yang bagus atau video tular muncul di internet. Tetapi kebanyakan orang tidak sedar bahawa dalam beberapa kes, video-video ini menyembunyikan perjuangan emosi yang hanya diketahui kemudian yang mengubah cara kita melihat rakaman itu pada masa hadapan. TikTok boleh dikatakan salah satu sumber terbesar untuk kandungan seperti ini kerana pengguna suka mengubah suai video yang dimuatnai oleh orang lain untuk mendapatkan lebih banyak tontonan dan mungkin menjadi bintang internet terkenal untuk seketika. Salah satu contoh ialah video yang dimuat naik ke platform Instagram oleh Tyrese Gibson, penyanyi dan pelakon R&B yang pernah dicalonkan untuk Grammy pada tahun 2017. Dalam rakaman itu, beliau kelihatan menangis, nampak sangat tertekan dan berulang kali merayu dengan kata-kata, "Ya Tuhan, syailaku." Video itu dengan cepat disunting semula oleh pengguna TikTok dan ia menjadi tular di seluruh dunia dengan ramai orang meniru reaksi Gibson, malah ada yang mengejek beliau tanpa mengetahui punca tekanan emosi beliau. Kebanyakan orang akan mengingati Gibson kerana kemunculannya dalam filem-filem seperti Fast and Furious dan Transformers. Tetapi beliau juga pernah muncul dalam filem-filem lain seperti Four Brothers, Waist Deep, Death Race dan Morbius. Beliau juga seorang penulis yang telah menerbitkan siri buku komik, malah telah mengeluarkan buku terlaris New York Times bertajuk How to Get Out of Your Own Way. Beliau turut menulis buku Manology, Secrets of Your Man's Mind Revealed bersama Refran dan buku itu juga menjadi buku terlaris. Pada tahun 2007, beliau berkahwin dengan Norma Mitchell dan pada tahun yang sama, mereka mendapat seorang anak perempuan dan menetap di Atlanta, Georgia. Tetapi pada tahun 2009, perkahwinan itu berakhir. Dan beliau kemudian berkahwin dengan Samantha Lee pada tahun 2017 dan mereka mendapat seorang anak perempuan pada tahun berikutnya tetapi bercerai pada tahun 2022. 2 tahun kemudian, terbongkar bahawa Gibson gagal membayar nafkah anak kepada Lee. Beliau telah ditahan dan diarahkan untuk membayar $74,500 sebelum beliau boleh dibebaskan. Dan beliau pun membayarnya. Tetapi perkahwinan pertamanya lah yang kembali menghantui beliau. Apabila anak perempuannya dari perkahwinan itu berumur 10 tahun, Williams memfailkan permohonan hak penjagaan tunggal selepas beliau menuduh Gibson menolak anak perempuannya ke tanah. Gibson menafikan dakwaan tersebut dan kemudian merakam video yang kini terkenal kerana kontroversinya itu yang dimuat naik ke akaun Instagram beliau. Dan dalam video itu, beliau kelihatan memakai baju tee dengan perkataan Shaila Rocks dicetak di bahagian depan. Dan beliau dilihat merayu kepada mahkamah supaya tidak mengambil anak perempuannya daripada beliau. Williams kemudiannya mendakwa bahawa beliau telah menghalang beliau daripada berjumpa dengan anak perempuan mereka semasa anak itu tinggal bersamanya. Dan beliau memutuskan untuk menahan pasport beliau apabila Williams memintanya. Selain itu, beliau menuduhnya menyerang beliau secara fizikal dan beberapa orang lain sambil menambah bahawa beliau akan menjadi ganas setiap kali seseorang tidak bersetuju dengannya. Pasangan itu akhirnya diberikan hak penjagaan bersama dari segi undang-undang dan fizikal secara sama rata ke atas anak perempuan mereka. Dan hanya selepas butiran ini didedahkan, barulah pengguna TikTok sedar mereka telah mempermainkan Gibson ketika beliau berada di salah satu titik terendah dalam hidupnya. Nombor 4. Tidak semua video tular berpunca daripada peristiwa tragis, seperti yang dibuktikan oleh salah satu video tular paling terkenal sepanjang masa yang menampilkan seorang wanita bernama Kimberly Sweet Brown Wilkins yang berjaya melarikan diri daripada situasi yang sangat berbahaya sebelum beliau menjadi sensasi internet. Bagi kita yang biasa dengan video tular dan meme internet, pasti akan ingat frasa "Ain't nobody got time for that" yang menjadi fenomena seluruh dunia pada tahun 2012. Ayat itu diucapkan oleh Wilkins semasa satu temu bual dengan pihak media dan hampir sekelip mata beliau menjadi sensasi internet. Dalam tahun-tahun berikutnya, frasa itu menjadi sebahagian daripada perbendaharaan kata harian sesetengah orang apabila mereka ingin menggambarkan sesuatu yang mereka tidak suka atau tidak mahu lakukan. Video itu masih sering dirujuk hingga hari ini dan ia telah digunakan dalam banyak video lain yang dimuat naik ke platform seperti TikTok dan YouTube. Pada masa itu,
Wilkins tinggal di sebuah kompleks apartmen di Oklahoma dan di sinilah dia menjadi terkenal. Semuanya bermula pada 7 April tahun itu apabila kebakaran berlaku di sebuah bangunan apartmen milik seorang wanita tua yang merupakan jiran Wilkins. Nasib baik, semua orang berjaya keluar dari kompleks itu tepat pada masanya dan tiada siapa yang kehilangan nyawa, tetapi jiran tersebut terpaksa dikejarkan ke hospital di mana dia dirawat akibat terhidu asap, namun dia pulih sepenuhnya dan dibenarkan keluar tidak lama selepas itu. Selepas kebakaran itu, stesen media K4 TV menghantar seorang wartawan dan juru kamera ke kompleks tersebut untuk menemubual beberapa penduduk bangunan itu dan Wilkins kebetulan berada di situ pada masa itu. Dia bersetuju untuk muncul di hadapan kamera dan mula menerangkan apa yang telah berlaku kepadanya tetapi dengan cara yang secara tidak sengaja menjadi lucu. Dia menyatakan bahawa dia terjaga pada petang itu dan memutuskan untuk mengambil minuman soda untuk dirinya sendiri. Dia percaya bahawa seseorang berdekatan sedang memanggang kerana dia dapat menghidu asap. Tetapi, dia segera menyedari bahawa kebakaran telah berlaku di sebuah apartmen bersebelahan. Dia menerangkan bahawa dia mula berlari ke arah pintu keluar dan memastikan untuk menyebut bahawa dia tidak sempat mengambil kasut atau barang peribadi kerana dia sedang berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Dia terus menyatakan bahawa sejurus sebelum dia sampai ke pintu keluar, dia telah terhidu sedikit asap dan menambah bahawa dia menghidap bronkitis. Selepas itu, dia menyampaikan ungkapan ikonik, "Ain't nobody." Got time for that jelas menggembirakan penemu bual yang kedengaran ketawa kecil di luar kamera. Sebaik sahaja klip itu tersedia kepada orang ramai, pengguna media sosial mula menggunakannya dalam video mereka sendiri dengan kesan yang hebat. Pelajar menggunakannya untuk meluahkan rasa tidak puas hati mereka kerana terpaksa belajar untuk peperiksaan. Orang lain menggunakannya sebagai lagu remix dan dia muncul dalam pelbagai meme yang merujuk kepada pandemik COVID-19. Kemasyhuran yang tiba-tiba itu mengejutkan Wilkins dan beliau kemudiannya menyatakan bahawa beliau hanya bertindak seperti biasa dan frasa yang kini terkenal itu adalah salah satu kata-kata kegemarannya. Bob Rivers Show mencipta remix Wilkins, mengatakan bahawa beliau menghidap bronkitis dan beliau memutuskan untuk memfailkan saman sebanyak $15 juta kerana mereka telah menggunakan imej dan frasa terkenalnya tanpa kebenarannya. Rancangan itu mendakwa bahawa mereka telah menerima kebenaran daripada Wilkins untuk menggunakan klip tersebut, tetapi beliau menafikannya. Saman itu difailkan terhadap Apple kerana lagu tersebut dimuat naik ke iTunes dan mereka segera mengeluarkannya. Beliau kemudian menyaman rancangan radio tersebut, tetapi saman itu akhirnya ditolak. Tetapi kemasyhuran Wilkins tidak berakhir di situ. Beliau muncul dalam beberapa iklan televisyen tempatan dan rancangan Tosh Kosong. Tetapi detik kemasyhuran terbesarnya adalah apabila beliau dipilih untuk berlakon dalam filem A May Dear Christmas. Beliau melancarkan beberapa lagi projek selepas itu, tetapi semuanya tidak menjadi kenyataan. Beliau sejak itu melaporkan bahawa beliau masih tinggal di apartmen yang sama yang beliau lari keluar dahulu dan beliau meneruskan kehidupannya seperti biasa. Nombor 3. Sungguh luar biasa bagaimana sesetengah orang berjaya meraih kemasyhuran. Pada zaman dahulu, pemuzik akan menjadi terkenal kerana lagu mereka yang menjadi popular. Pelakon akan bekerja bertahun-tahun sebelum mendapat pengiktirafan dan bintang-bintang akan berusaha keras dalam bidang mereka, kadang-kadang selama beberapa dekad sebelum menjadi nama yang dikenali ramai. Namun, pada zaman moden, kemasyhuran boleh dicapai dalam beberapa minit sahaja, hasil daripada internet dan budaya viralnya. Dalam banyak kes yang disebutkan tadi, orang menjadi terkenal hanya kerana menyebut satu frasa atau muncul dalam video pada masa yang tepat. Seorang lelaki yang boleh membuktikan perkara ini ialah Antoine Dodson, yang muncul dalam satu temu bual dengan saluran berita selepas pengalaman nyeri yang dialami oleh adiknya Kelly dan syukurlah dia selamat tanpa sebarang kecederaan. Pada Julai 2010, polis di Huntsville, Alabama telah dipanggil ke rumah Kelly di Lincoln Park selepas dia diserang secara fizikal di biliknya sendiri. Pada sekitar jam 3.10 pagi, dia terjaga di rumahnya yang terletak di blok 500 Jalan Webster dan dia serta-merta berasa sangat takut. Dia terkejut apabila menyedari bahawa ada seseorang di atas katil bersamanya dan dia serta-merta mula menjerit sekuat hati berharap lelaki itu akan melarikan diri. Abangnya, Antoine, terdengar kekecohan itu dan segera berlari ke tempat kejadian dan apa yang ditemuinya apabila dia masuk ke dalam bilik membuatkan dia terkejut. Dia kemudiannya menjelaskan bahawa dia melihat lelaki itu di atas katil Kelly dan menyedari bahawa lelaki itu sedang tangannya melingkari leher Kelly.
Dia berlari ke katil dan menarik lelaki itu dari atas Kelly. Selepas itu, penyerang tersebut melarikan diri ke dalam kegelapan. Apabila polis tiba, mereka menemui baju lelaki itu dan beberapa cap jarinya di tempat kejadian. Adik-beradik itu melaporkan bahawa mereka tidak pernah melihat lelaki itu sebelum ini, dan walaupun Kelly tidak mengalami kecederaan fizikal, dia tetap trauma akibat serangan tersebut. Namun, tiada siapa yang dapat menjangka apa yang akan berlaku seterusnya. Antoine telah ditemu bual oleh sebuah saluran media tempatan, WAFF TV, dan amaran beliau kepada komuniti sekeliling serta penyerang itu dengan pantas menjadi tular. Beliau menyatakan bahawa orang ramai perlu sembunyikan anak-anak mereka dan sembunyikan isteri mereka kerana terdapat seorang penyerang di kawasan itu, dan klip tersebut menjadi tular. Kelly juga telah ditemu ramah dan beliau menyatakan bahawa lelaki itu berjaya masuk ke biliknya selepas memanjat melalui tingkap biliknya. Dia menganggap lelaki itu hanyalah seorang bodoh dari kawasan perumahan, tetapi Antoine jauh lebih serius mengenai kejadian itu. Selepas temu ramai itu, klip tersebut telah digunakan oleh adik-beradik Gregory dari saluran YouTube Auto-Tune The News untuk mencipta sebuah lagu yang dipanggil Bad Intruder. Ia menjadi sensasi serta-merta dan Antoine mula menjual baju dengan frasa terkenalnya, "Sembunyikan anak-anak anda," dicetak di bahagian depan. Lagu itu mencapai kedudukan nombor 3 di carta R&B dan Soul serta menjadi salah satu daripada 25 lagu teratas di iTunes selama seminggu. Adik-beradik Gregory memutuskan untuk membahagikan keuntungan daripada lagu itu dengan Dodson yang menyatakan dia akan menggunakan wang tersebut untuk memindahkan keluarganya ke kawasan kejiranan yang lebih baik. Lagu itu masih berlegar di internet hingga hari ini, tetapi ramai orang telah menyatakan rasa tidak suka mereka terhadapnya kerana mereka percaya ia memperlekehkan hakikat bahawa Kelly telah diserang di rumahnya sendiri, sesuatu yang tidak sepatutnya dialami oleh sesiapa pun. Nombor 2. Rocky Lockridge mula terkenal apabila beliau menjadi peninju pertama yang pernah menewaskan Roger Mayweather pada Februari 1984. Beliau dilahirkan sebagai Ricky Lockridge dan memulakan kerjaya tinjunya di Tacoma, Washington, iaitu kampung halamannya. Pengenalannya kepada sukan ini bermula di Tacoma Boys Club dan tidak lama kemudian, beliau menjadi juara kebangsaan AAU kelas bantam. Beliau juga meraih tempat kedua dalam division kelas bantam National Golden Gloves dan mara ke suku akhir kejohanan tinju amatur dunia yang diadakan pada tahun 1978. Selepas kejayaannya, beliau berpindah ke Paterson di New Jersey di mana beliau mula mengejar kerjaya sebagai peninju profesional. Pada bulan Ogos tahun itu, beliau membuat penampilan pertamanya sebagai peninju profesional dan menewaskan Tony Reid melalui knockout teknikal. Beliau terus memenangi kejuaraan kelas bulu negeri New Jersey dan kejuaraan kelas bulu Amerika Syarikat. Kekalahan pertamanya berlaku pada 4 Oktober 1980 apabila beliau ditewaskan oleh Eusebio Pedrosa. Tetapi ini tidak sedikit pun melemahkan cintanya terhadap sukan tersebut. Pada 26 Februari 1984, beliau bertarung dalam perlawanan paling diingatinya menentang Roger Mayweather, bapa saudara legenda tinju Floyd Mayweather. Pertarungan itu hanya berlangsung lebih sedikit daripada 90 saat apabila Lockridge muncul sebagai pemenang dan dia sendiri terkejut dengan betapa cepatnya dia menewaskan lawannya yang hebat itu. Beliau kehilangan gelar kepada Wilfredo Gomez pada tahun berikutnya. Namun beliau terus mencipta kejayaan dalam kerjayanya sebelum bersara dengan rekod 44 kemenangan dan 9 kekalahan termasuk 36 kemenangan melalui knockout. Selepas bersara, beliau kembali ke Tacoma bersama keluarganya tetapi kemudian hidupnya mengalami perubahan yang malang. Beliau dan isterinya, Caroline, berpisah selepas menghadapi masalah keuangan dan disebabkan penggunaan bahan terlarang olehnya. Beliau kemudian cuba untuk membuat kemunculan semula tetapi tewas dalam kedua-dua pertarungan seterusnya dan jelas bahawa zaman tinjunya sudah berlalu. Beliau berpindah ke Camden di New Jersey pada tahun 1992 di mana beliau mendapat pekerjaan sebagai pencuci dan pelukis untuk sebuah syarikat pengeluar tong. Beliau kemudian beralih kepada kehidupan jenayah dan dijatuhkan hukuman 5 tahun percubaan selepas didakwa atas kesalahan pecah rumah. Beliau kemudiannya ditangkap sekali lagi atas kesalahan pecah rumah dan menghabiskan 27 bulan di penjara. Selepas dibebaskan, beliau bergelut untuk meneruskan hidup dan menjadi gelandangan. Pada tahun 2006, beliau mengalami stroke dan apabila keluarganya menyedari bahawa beliau memerlukan bantuan, mereka menjemput beliau untuk muncul dalam rancangan TV A dan E Intervention. Di sinilah Lockridge menjadi terkenal sekali lagi.
Dalam satu klip yang cepat tular, anak lelakinya menerangkan bahawa dia masih menyayangi beliau walaupun segala yang mereka lalui selama bertahun-tahun kerana beliau tetap ayahnya. Ini menyebabkan reaksi yang sangat emosional daripada Lockridge apabila beliau mula meraung tanpa segan silu selepas mendengar berita bahawa beliau masih diterima oleh keluarganya. Hampir sekelip mata, klip itu dijadikan meme yang tersebar di seluruh internet dengan tajuk Best Cry Ever. Selepas itu, beliau tidak lagi hidup di jalanan dan akhirnya berjaya bebas daripada ketagihan walaupun berdepan pelbagai rintangan. Tetapi beliau telah meninggal dunia pada 7 Februari 2019 pada usia 60 tahun dan reaksi emosinya masih diperkatakan hingga hari ini apabila orang ramai kemudian menyedari mengapa beliau menangis dalam rancangan itu dan terdapat lebih banyak kisah tentang Lockridge daripada sekadar meme internet. Nombor 1. Setiap kali video internet tular dibincangkan dalam perbualan santai, pasti ada seseorang yang akan menyebut nama Guy. Video ini adalah salah satu yang pertama menjadi tular dan sebab itu, ia kekal dalam ingatan orang ramai selama berdekad-dekad. Lelaki yang dimaksudkan itu bernama Gary Brolsma yang pada tahun 2004 tidak pernah menyangka bahawa persembahan spontan di hadapan webcamnya akan menjadikannya sensasi sekelip mata dan memberi kesan buruk kepada hidupnya. Pada hari tersebut, Gary memutuskan untuk merakam dirinya menari dan menyanyi secara lip-sync lagu Romania yang berjudul Dragostea Dinte. Dia menamakan video itu sebagai Numa dan memuat naiknya ke laman web animasi Flash dan permainan Newgrounds.com pada 6 Disember 2004. Dalam beberapa hari saja, klip itu telah mendapat sehingga 2 juta tontonan dan orang ramai memberi komen bahawa mereka suka gerakan tarian Gary yang lepas bebas, mata yang terbuka luas dan lip-sync yang berlebihan. Tanpa diduga, Brolsma telah menjadi selebriti internet, tetapi dia tidak bersedia untuk apa yang berlaku selepas itu. Dia dihubungi oleh rancangan TV Amerika Syarikat Good Morning America dan klip itu ditayangkan di CNN dan VH1. Walaupun sesetengah orang mungkin menikmati semua perhatian ini, ia menjadi satu kejutan besar kepada Brolsma dan tidak lama kemudian, ia mula memberi kesan kepada kehidupan sehariannya. Semasa tinggal di New Jersey, dia menjadi agak terasing dan jarang dilihat di luar. Dia kemudiannya menyatakan bahawa dia sering murung di rumahnya dan tidak dapat menangani situasi apabila dikenali sebaik sahaja melangkah keluar. Apabila dia mengumpul keberanian untuk keluar, dia akan dikerumuni oleh orang ramai yang meminta autografnya dan meniru gerakan tarian dari videonya. Perhatian yang diterima menjadi terlalu banyak sehingga dia memutuskan untuk kekal di dalam rumah selama yang mungkin. Sementara itu, dia masih dibanjiri dengan mesej daripada agensi berita yang ingin menemu ramahnya. Tetapi, dia enggan membalas sebarang permintaan mereka. Tidak lama kemudian, keluarganya mula bimbang tentang kesihatan mentalnya kerana perwatakannya sudah mula berubah. Dia sudah pun bergelut, tetapi apabila orang di sekelilingnya mula bertanya mengapa dia begitu murung, ia hanya membuatkan keadaan menjadi lebih tidak tertanggung. Keluarganya telah melakukan segala yang mereka mampu untuk membantunya, tetapi dia telah mengasingkan diri ke dunianya sendiri dan hanya keluar dari rumah untuk bekerja shift di Staples tempatan. Rakan sekerjanya juga perasan dia menjadi pendiam dan menyendiri, tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk membantunya. Seiring berlalunya masa, klip itu menjadi kurang popular dan Brolsma dapat kembali kepada rutin biasanya. Dia bersetuju untuk memberikan beberapa temu bual pada tahun-tahun berikutnya dan menjelaskan bahawa dia tidak pernah terfikir klip itu akan menjadi begitu popular dan oleh itu kemasyhuran serta-merta itu telah mengejutkannya. Hari ini, dia bekerja dalam bidang reka bentuk dan IT dan dia telah menghasilkan beberapa lagu elektronik atas namanya sendiri. Terima kasih banyak kepada anda semua kerana menonton. Jika anda suka video ini, pastikan anda tekan butang suka itu. Juga, jangan lupa untuk melanggan dan klik loceng pemberitahuan itu supaya anda sentiasa mendapat maklumat terkini tentang semua muat naik kami yang akan datang. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan jumpa anda semua di video seterusnya.